Saya yakin kita akan berhadapan dengan lebih banyak lagi tekanan. Hari ini dia akan guna istilah tidak digalakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni saya ada tanya dalam parlimen, yang ini kepada Menteri Sains lah, kesan daripada perjanjian reciprocal dengan Amerika Syarikat. Adakah menghalang kita bekerjasama kalau dalam aspek berkaitan dengan teknologi dengan negara-negara yang dianggap tidak mewakili kepentingan mereka? Jadi Menteri menjawab bahawa yang dia faham tidak. Tetapi dalam masa yang sama saya pernah membangkitkan bahawa bagaimana pula dengan penyertaan kita dalam BRICS dan sebagainya. Jadi ada menteri kata tidak jadi halangan untuk menyertai BRICS dan sebagainya. Saya nak tunjuk kenyataan yang dibuat oleh Duta Amerika. Baru kemarin, US warns of red lines as Malaysia explores closer ties with BRICS. Ini adalah kenyataan yang mungkin headline dia bunyinya ditafsirkan agak keras sikit. Saya tengok dalam konteks saya ada yang kata dia lembutkan tajuknya bahawa Amerika Syarikat menghormati kedaulatan. Saya nak ingatkan, kenyataan ini dibuat dalam tempoh sekarang ni kita belum lagi menguatkuasakan sepenuhnya perjanjian reciprocal ini. Apabila cengkaman mereka makin kuat, apabila kita dah melampaui tempoh-tempoh yang ditetapkan, saya yakin kita akan berhadapan dengan lebih banyak lagi tekanan. Hari ini dia akan guna istilah tidak digalakkan. Amerika Syarikat berpandangan bahawa lebih baik Malaysia menumpukan kepada supply chain Malaysia yang sekarang ni memang lebih banyak bergantung kepada dagangan dengan Amerika Syarikat dan sebagainya. Sebaik saja kita lebih jauh lagi, istilah tidak digalakkan dan sebagainya dia akan menjadi lebih keras. Percaya tak? Jadi kerana itu saya rasa kita kena berhati-hati. Ini baru beberapa hari selepas penandatangan BRICS ini. Seperti mana yang ada seorang profesor senior analis dalam ekonomi berbentang baru-baru ni, dia kata this art actually almost capitulation, macam seolah-olah kita tanda tangan dengan menyerah saja. Bahaya lah. Terima kasih. Okey, baik.